Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, projek DIY kali ini adalah untuk memperbaiki tangki air rumah yang bocor. Seperti dalam video kalau tengok ruangan sempit, kawasan tempat bocor tu sebenarnya kawasan yang sangat sempit. Saya nak masuk kat tepi tu pun tak boleh. Cuma boleh capai tangan lah, nasib baik boleh capai tangan. Tanda-tanda kawasan bocor kita dah jumpa, cuma kita nak kepastian nanti kita try top up air, tengok air keluar. Okey, ni memang confirm tempat air yang keluar lah. Jadi memang kawasan yang sudut tepi tangki yang bocor. Okey, macam dalam video ni saya dah siap letak epoxy. Lepas tu kita kalau boleh ratakan lah, supaya masa kita letak tape nanti senang kita nak ratakan. Okey, untuk langkah terakhir kita apply aluminium tape. Aluminium tape ni dia ada gum yang sangat tebal lah. Jadi masih sebelum kita tampal, pastikan permukaan yang kita nak tampal tu kering. Okey, bila kita dah tampal tu, pastikan kita ratakan betul-betul. Okey, untuk sambungan video boleh tengok dekat YouTube channel saya, Pak Mus DIY. Jangan lupa subscribe, komen, like and share untuk video-video seterusnya. Terima kasih semua.